Assalamualaikum geng, bertemu lagi dengan aku Miramek. Hari ni aku buat video mancing baung Aku dah sampai kat spot sebenarnya, tapi hujan. So aku lepak dulu kat bawah jambatan ni. Aku mancing baung tak menggunakan umpan yang kebanyakan orang selalu mancing baung kan. Tapi aku mancing menggunakan teknik casting. Ramai tak percaya kan teknik casting tak boleh dapat baung kan. Sebenarnya aku jual umpan tu dah beratus jugalah yang laku dekat TikTok. So aku first time aku nak buat video menggunakan YouTube. Hujan berhenti lagi, kita teruskan mancing. Air sungai pun cantik aku tengok. Harap-harap adalah hasil baung hari ni. Umpan untuk baung nanti aku akan share dalam video. Okay, teruskan menonton. Kalau hujan berhenti lah kan. Kalau tak berhenti aku tak dapat lah buat video. Pasal GoPro aku tak boleh kena hujan. Cover untuk bateri dan cover untuk button on tu dah rosak. So GoPro tak boleh kena air. Kita tengoklah. Kalau tak hujan, aku teruskan mancing. Okay. Aku nak tunggu. Tak boleh tunggu pasal hujan lagi. Aku terpaksa duduk bawah jambatan ni. Sini tempat boleh lah mancing, tapi mudah sikit lah sangkut. So inilah umpan untuk mancing baung yang aku cakap tu. Vibe ataupun blade. Ni dia. Okay, dia datang dengan pelbagai jenis warna. So warna apa pun tak kisah, dia sesuai je untuk baung. Aku gemar menggunakan redhead, hijau dan juga rainbow lah. Warna-warna favourite aku. So petang ni aku akan guna warna rainbow dulu pasal air tak keruh ni. So kita cuba dulu. Okay, aku pakai Rode Orca teleskopik pakai dengan Lydian usuk. Okay, ini vibe yang aku akan gunakan, warna rainbow ni hari ni. So kita cuba dulu kat sini. Pasal spot yang aku nak pergi tu kat bawah tu tak boleh lagi, hujan tak apa sangat. Kilat lah, aku tak berani. Lagipun GoPro aku tak boleh kena air, tak boleh kena hujan. So kita try dulu sini. InsyaAllah kalau ada tu rezeki mata korang untuk strike, ada tu adalah, alhamdulillah lah. Kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. First cast. Kita cast dulu. Vibe ni senang je, cast karau perlahan. Karau je perlahan, bagi dia berenang perlahan di permukaan ataupun dekat bawah. Dia sikit nak mencapai dasar. Kalau boleh jangan sampai dasar sangat lah. Kalau sampai dasar, risiko untuk sangkut tu lebih tinggi lah. So tali pancing siapa ni? Aduh, putus kat wire elektrik. Hujan lagi je. Aku cuba perlahankan karawan. Kita tengok ada tak hasil hari ni baung. Kalau dekat kilat. So aku tak apa nak beradu sangat. Oh, ada miskol. Miskol ke? Strike. Strike yang pertama baung. Alhamdulillah. Aku duk ingat kan tak ada strike. Oi, kasar. Ui, kasar ini kali. Ui, kasar. Ui, ikan apa ni? Ui, bukan baung. 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 Tapi kasar ni. Kenapa ni? Ui, kuat eh. Kuat eh. Ya. Ui, bukan baung. Aku ingat baung ni. Haruan kat sungai. Ni bagak meganya haruan. Gila saiz. Besar weh haruan ni. Gila, lebih sekilo. Alhamdulillah. Haruan. Spot ni aku tak pernah lagi dapat haruan. Alhamdulillah. Haruan dia makan bite. Kasar ke? Gila besar. Puas hati lah.
Okey geng, hujan dah reda sikit. Tapi ada hujan lagi. Aku try je lah. Pasal dah lewat petang. Nak tunggu lagi tak boleh. So bila hujan kat atas, air agak keruh lah. Tadi aja deh. Sekarang dah keruh. Bila keruh ni aku terpaksa guna, patutnya kena guna warna yang lebih gelap lah. Contoh red head ataupun hijau ke. Tapi aku teruskan dengan warna yang tadi lagi. Apa nama, dengan warna rainbow lagi. Pasal tak ada masa lah nak tukar apa semua. Try di sini. Sampah banyak. Bila hujan sampah. Sampah banyak. Sini kena bising sikit kan. Tempat aku duduk ni. Sini kena buat bising sikit. Pasal takut dalam hutan-hutan tepi ni tempat persembunyian dia. Yang hidung kemek. Hidung kemek tu banyak sini. Tengok depan aku ni. Tu tempat dia makan. Dia mencari makanan. Ni tempat dia duduk ni. Kiri aku ni. Ni sarang-sarang dia ni. Ni semua sarang dia. So aku guna hati-hati lah. Bila seorang mancing seorang ni kena alert lebih lah. Mula bau. Okey geng. Oleh kerana warna hijau dan warna rainbow tadi asyik miss call je, kita tukar warna red head pula. Ni warna favourite aku lah. Warna red head ni mainlah dekat perairan warna apa pun dia tak kisah. Tu dia cast tak pergi jauh, dia belik tu. Okey, cuba lagi. Okey, strike guys. Okey, strike bau. Alhamdulillah. Ada dalam rakaman strike bau. Oh, dia nak warna red head dah. Oh, inilah baung yang menggunakan metal vibe. Baung sungai menggunakan metal vibe. So, aku akan cari lagi bau seekor. Kamu baru seekor bau. Aku risau yang kaki pendek. Okey, duduk sini sedap sikit lah Bali. Suasana dia lebih terbuka. So lebih, orang panggil apa, lebih safe perasaan kita tu. Rasa lebih selamat. So bila sampai tepi punya ni kena laju lah. Masa kat tengah tak apa, laju. Tengah tak apa, tak sangkut. Oh, tak lekat, dia ambil. Dia banyak kat hujung sana, kat laju sana. Kat arus laju sana dengan arus yang tepi ni. Oh, dia tak lekat. Dua kali dia patut. Hujung sana dengan hujung sini. Kena slow sikit hujung sana. Okey. Perlahan je. And steady. Sebenarnya dulu baung kat sini lah. Kat sini dulu aku main pakai dip tau. Gewang dip. Tapi disebabkan gewang dip yang berenang cantik, harga mahal.
Tak lekat dia dah ambil. Kasarnya. Hei, kenapalah aku buat main-main? Dia dah sangkut kayu. Ini ikan ambil. Oleh kerana gewang terlampau mahal harga, yang boleh berenang cantik, yang tak berenang cantik murah. Tapi mana nak mancingnya kalau berenang pun tak cantik. Okay, ya, duduk bawah sikit. Maju, siapa? Sini ya. Risau tu lah aku sorang. Dekat lu berdua adalah member seorang ni. Nasib. Oh, okey, Fred. Baung lagi, geng. Okey, baung yang kedua dalam kecil sembang-sembang tu. Saya strike bau yang kedua. Ya, okey. Memang terbukti lah, geng, menggunakan metal vibe untuk memancing bahung bukan baung, bahung buat ni. Bahung yang kedua. Mana aku tipu? Ada ke nak tipu? Mancing bau aku nak tipu? Tak ada. Selalunya aku bawa gari setiap hari ni. Pastinya susah dia nak buka. Warna redhead lah hari ni. Dia memang menjadi warna redhead. 2 kali ni sekolah situ. Hebat. Cuba lagi. Slow je. Slow and steady. Tundukkan sikit lah. Oh, keserat lagi, kan. Okay, baung yang ketiga. Kasar agak ni. Ini saya kasar sikit. Okay, ini saya kasar sikit. Oh, mau hari ni Alhamdulillah rezeki. Ni ada orang order ni. Okey, baung kuning. Tak adalah besar mana, tapi baung kuning. Yang ketiga. Okey, serat. Okey, serat lagi. Serat lagi. Baung yang keempat. Ya, ini besar sikit. Ini besar sikit pasal dia melawan. Uish. Ini besar sikit. Ya, besar sikit. Ada lah besar sikit saiz ni. Ya, saiz lah sikit daripada yang lain, nampak. Okey, adalah saiz daripada yang tadi kan. Tadi semua comel-comel. Ini saiz sikit. Alhamdulillah. Okay, dah. Okey lagi, aku rasa aku nak stop record. Korang pun dah tengok banyak kan strike baung tu kan. So aku nak teruskan mencari lagi. Pasal hujan ni, GoPro aku tak boleh kena hujan. Bila GoPro tak boleh kena hujan, aku nak simpan GoPro semua. So aku nak teruskan mancing. Nampak aku pun tak buka pun helmet. Nak teruskan mancing lagi. Aku nak cari lagi baung, lagi 6 ekor ke 7 ekor. Nanti aku tunjuklah hasil yang kesemua sekali. Okay, teruskan menonton ni.